Tanpa ada kaedah yang Nabi bentangkan kepada para sahabat. Nabi tak kata, kamu kalau nak dapat ilmu macam aku ni, ilmu boleh tahu orang ni macam ni, orang ni macam ni, okay, ni zikir-zikir dia. Kasyaf ini ianya banyak berlaku pada zaman Nabi, ialah atas nama mukjizat. Nabi dapat tahu. Itu ini peristiwa. Macam mana kita baca surah Al-Mumtahanah, kita baca surah-surah dalam Al-Quran cerita tentang peristiwa-peristiwa yang Nabi dapat tahu. Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Itu berlaku khusus pada Nabi. Macam mana yang berlaku kepada Umar Al-Khattab. Ketika mana perang, dia hantar tentera, tiba-tiba dia boleh nampak tentera tu diserang hendak pada belakang. Lalu dia sebut, pergi ke bukit Hilal Jabal. Ini riwayat yang sahih. Lalu tentera tu balik, beritahu, kami dengar suara Umar Al-Khattab. Dia berlaku, tapi Umar tak kata, siapa nak ilmu macam ni boleh mari menuntut, mari rumah aku pukul 12 malam. Jadi isunya sekarang, kelompok-kelompok ini, dia ada proses menurunkan ilmu tu. Menurunkan. Boleh buat satu ritual, kalau duk buat selalu benda-benda macam ni, kita akan dapat kasyaf yang sama. Maknanya kita ada training. Kita ada satu silibus zikir yang boleh kita buat. Wirid-wirid, aurat-aurat yang tertentu yang kita boleh lakukan sebagai cara untuk dapat kelebihan itu.